Hanan, iaitu sekarang ni suami Hidayah, he was taken on a joyride. Kita panggil joyride sebab malam tu dia tak dipanggil. Ni lagi satu masalah. Dia tak dipanggil pun sebagai saksi ataupun suspek. Tiba-tiba kita ada kawan yang dekat dalam tu yang sedang disiasat. Kawan tu telefon dan dia kata, Nan boleh tak datang ambil aku? Lepas tu kita dah pelik macam kenapa Hanan yang kena datang ambil dia kan? I think it was about like 11 PM 12 AM. Masa tu saya, Hanan, Dayah, kami sedang duduk lepak makan. Waktu ni masa dekat Muar? No, masa tu kami di KL, di Kuala Lumpur. Dan kawan tu telefon, Nan boleh tak ambil? Lepas tu Hanan macam, tak apa nanti aku bagi tahu lawyer. Tadi tak, kau tak payah panggil lawyer, kau je datang ambil aku. So masa tu kita dah pelik. Lepas tu saya dah cakap dengan Hanan, saya cakap dengan Hanan, Nan jangan pergi seorang kot. Panggil orang lain pergi dengan Hanan. Hanan pun call Adam, another friend. It's a character unlock, sorry. Bergurau pula. Hanan panggil lagi seorang kawan. Jadi kawan ni pun pergi dengan Hanan. Lepas tu lama tunggu, kita tak dapat apa-apa info daripada Hanan. Dan kita tak dapat info, kita pun dah jadi panik. Kita jadi risau kan. Masa tu Dayah dan Hanan, mereka memang dah ada hubungan lah. Dan nasib baik Dayah ni adalah salah seorang girlfriend yang letak tracker ke handphone boyfriendnya. Jadi waktu tu kita panik, apa jadi pada Hanan? Dan Dayah buka find my iPhone tu, dan Hanan punya iPhone bergerak dari satu tempat ke satu tempat. Jadi kita macam kenapa dia bergerak tapi kita tak boleh nak hubungi dia. So masa tu kita semua dah panik, kita pergi ke rumah Syed Saddiq. Lama Abi benda ni, dia satu tempat ni lama? Lama. So Hanan dapat panggilan tu, saya sebenarnya tak ingat exact time. Tapi it was about 2-3 hours kita tak dapat hubungi Hanan. Lepas tu kita dapat tahu rupanya, dan kita ada dapat panggilan, dapat call, Hanan call Dayah. Dan kita dapat tahu Hanan sedang berborak-borak dengan SPRM di dalam kereta sambil SPRM bawa dia berjalan dari satu tempat ke satu tempat. Dalam tu adalah dia kata jangan risau, tak ada apa-apa, berbual je. Dia kata gitulah kepada Dayah. Tapi kenapa you tiba-tiba nak borak bawa dia ni kan? Dan lepas tu bila mereka dah keluar, baru kita tahu dia sampai je ke SPRM. Maknanya yang kawan kita telefon untuk dia datang ambil tu memang SPRM dah suruh lah tu. Dia sampai je SPRM, Hanan dibawa masuk ke dalam kereta, Adam terus dibawa masuk ke dalam SPRM, duduk dekat dalam bilik siasatan tanpa Adam tahu sebenarnya kenapa. So dia orang tak mencari Adam pada waktu itu, dia mencari Hanan. Tapi kebetulan dah Adam datang sama, kesian juga sebab saya yang suruh dia teman. Dan jadi begitulah. And that is not, bukan tu saja benda yang jadi, ada banyak lagi benda yang jadi. Dan antara yang Rashid sebut pasal basement tu, bilik siasatan SPRM sekarang memang berada di basement. Kalau ingat dulu ada satu kes Teo Beng Hock yang sangat famous, arwah Teo Beng Hock. Dulu kes siasatan, bilik siasatan SPRM berada di tempat tinggi, tapi disebabkan kes tersebut memang apa-apa siasatan dibuat di basement. Saya banyak waktu tu saya banyak teman YB Syed Saddiq ke SPRM. Dan setiap kali bila saya teman dia, saya tak dipanggil sebagai saksi, saya tak dipanggil sebagai suspek. Jadi saya teman je lah, saya drop off dia. Kadang-kadang saya tunggu dekat lobi, kadang-kadang saya balik, lepas tu baru datang ambil dia. Tapi pada waktu tu saya turun nak teman dia, dan mungkin nak pergi ke lobi nak duduk sekejap lah. Sekali saya sampai je, pegawai tu kata, Cik Amira boleh tak Cik Amira serahkan juga handphone? Saya kata kenapa kejap je, kita ada pegawai nak berbual dengan Cik Amira. So saya terpaksa serahkan handphone saya, dan saya pun diiringi masuk ke basement. Dan kat basement ni kita tak ada handphone, so kita lost sense of time tau. Dan you duduk kat basement, you tak tahu apa jadi. So perasaan anxious tu adalah. Lepas tu saya pun jadi bosan. Kita pun tak tahu apa jadi, tak tahu siapa yang akan datang jumpa kita dan sebagainya. Saya ingat masa tu saya tanya dia, boleh tak at least bagilah saya apa-apa nak baca ke, sebab lama sangat menunggu. Saya rasa ni memang strategi dia lah, dia biar kita tunggu lama supaya kita panik dan sebagainya. Saya minta something nak baca. Masa tu dia kata, Cik Amira ni je benda kita ada untuk baca, pamphlet kesihatan apa tak. Saya pun baca je lah pamphlet tu, dapatlah sikit maklumat, tapi maknanya tak berapa ni, sebab saya tak ingat dah maklumat tu. Faham. So saya tunggu. Akhirnya baru pegawai pangkat tinggi lah di SPRM yang datang masuk, dan dia kata, jangan risau, nak borak-borak je. Again, kataan borak-borak je tu digunakan lah